のパワーを信じて飛び込めばきっとつかめるんだ勇気の光うぬぼれるなよ邪悪な願い最後の力が晴れるまでここから一歩も下がらないギリギリまで頑張ってギリギリまで踏ん張ってどうにもこうにもどうにもならないそんな時ウルトラマンが欲しいウルトラマンガイアSemuanya bermula di pelosok dunia di mana mereka semua belajar dari sistem email. Mereka telah mencapai kemajuan yang luar biasa di bidang teknologi. Mereka telah bersedia meramal tentang kemusnahan yang akan melanda. Mereka menamakan diri mereka Bintang Alchemy untuk menjaga keselamatan manusia dan juga bumi. Mereka juga telah bersedia untuk memberi pandangan. Kewujudan Ultraman yang telah menentang raksasa yang menceroboh bumi sebelum ini telah menimbulkan misteri. Satu misteri hebat yang belum terbongkar, menimbulkan kontroversi dari semua aspek. Misteri tetap menjadi misteri. Cuma satu yang kita ingin tahu tentang Ultraman. Adakah dia menjadi sahabat kepada semua penduduk bumi ataupun musuh kita? Budak yang samalah. Saya nampak dulu. Cakap tak saya? Alchemy. Saya sendiri pun tak tahu. Tapi saya handal berlawan. Kuasa foton. Pedang cahaya. Tembakan foton. Awak buat apa di sini? Saya bersenam. Jangan sentuh tanpa kebenaran. Dia makhluk asing ke? Bukan. Saya rasa bukan. Bila kita dalam kesusahan, dia muncul untuk membantu. Mungkin bumi ini yang hantar dia ke sini. Mungkin juga. Maksud awak, bumi ini adalah benda hidup juga ke? Setengah orang cakap macam tu. Mereka gelarkan benda yang hidup tu sebagai Gaia. Gaia? Macam mana kalau kita gelarkan dia Ultraman Gaia? Nama Gaia tu sesuai kan? Kan? Sesuai kan? Awak ni macam budak-budak lah. Awak tu tua setahun sajalah dari saya. Ingat saya ni budak-budak lagi ke? Adakah dia bintang Gaia? Apa khabar? Baik. Boleh tahu apa perisa pesawat saya?
pintunya susah nak buka sikit. Boleh awak baiki supaya senang dibuka? Baiklah, saya cuba. Saya akan memperbaikinya sekarang. Kasio Kota Berjuang kan? Awak buat apa kat sini? Awak tak tahu ke? Saya dah sertai pasukan XIG, analisa bidang saintifik. Kita satu pasukan. Tempat ni tak sesuai untuk budak-budak. Maafkan saya. Boleh tak saya pinjam peralatan yang ada di sini? Semuanya ada di sana tu. Terima kasih banyak ya. Saya tak bohong. Takayama Gaumu 20 tahun. Semasa dia berumur 17 tahun terima doktor dalam bidang kuantum fizik. Dia pelopor dana bintang alkemi bersama-sama Daniel Maffei iaitu pengurusi dana itu sekarang. Encik, mari mulakan. Reko, sudahlah dengan make awak. Cepat sedia. Cepatlah. Tahu tentang SIG? Apa? XIG tu apa? Pasukan udara yang menjaga kita kan? Kerana pasukan darat kita terlalu lemah sekarang ni. Ya, terima kasih banyak ya. Laporan dari Shibuya, Tokyo. Bagus. Takayama Gaumu sertai XIG. Saya rasa mungkin dia terlibat dengan pembangunan di markas Ariel. Encik buatlah kerja encik cepat sikit. Saya rasa saya nak namakan Splendor sebab bercahaya. Mulai hari ini, kita akan bersama. Bahaya. Markas Ariel dalam status Defcon 3. Pasukan Europe Guard telah mengesan satu objek yang tidak dikenali. Ini markas Ariel. Sila laporkan pada kami. Apa yang dah jadi? Sasaki, minta pasukan Europe Guard hantarkan data. Baik, Tuan. Sila berikan data. Apa masalahnya kali ini? Data dah diterima, Tuan. Saya paparkan di monitor. Tepi sikit. Apa awak buat ni? Melalui gambar tersebut, kita boleh kesan datanya. Jenis bahan digunakan, ketepatan, ketebalan, jisimnya. Apa benda ini? Bentuknya? Adakah ia bahan metalik yang hidup? Dari mana datangnya? Satsumi, berapa jauh jet mampu pergi? Hanya setakat lautan Atlantik saja, Tuan. Tapi kita boleh gunakan kapal peace carry. Cepat, pergi. Baiklah. Bawa jet berjuang dalam peace carry. Baik, Tuan. Satsumi, hati-hati. Baik. Bawalah saya sekali, Tuan. Mungkin ada sesuatu yang boleh saya tolong. Cepat, siap. Baik.
Peace Carry, sedia. Roger. Berlepas sekarang. Peace Carry, telah pun berlepas. Komander, apa awak nak buat dengan budak gamu tu? Kalau untuk saintifik, Mamal Jo pun boleh. Kita belum tahu apa yang mengancam bumi ini. Tapi kita dah pun mula berperang dengan musuh kita. Betul tu, tapi Kemusnahan yang teruk. Komputer cahaya kuantum sendiri yang meramalkannya. Bintang Alchemy bersama kita di dalam markas Ariel. Saya rasa budak tu sangat berguna. Apabila raksasa muncul, dari sudut mana pula datangnya Ultraman? Ultraman ya? Sedap nama tu. Siapa? Jangan toleh. Saya nak semua wartawan buat laporan tentang Ultraman ke seluruh dunia. Tentu dia akan terkenal dalam sekelip mata saja. Kapal Peace Carry ke markas Ariel. Markas Ariel di sini? Kami dah jumpa dengan sasaran. Scan data, saya perlukan maklumat. Baiklah, Tuan. Kalau laluan dikekalkan, ke mana? Jepun. Dia menuju ke Tokyo. Kenapa? Pasukan kilat sedia. Baik. Pasukan kilat, pejuang 1, bersedia. Pejuang 2, sedia. Pejuang 3, bersedia. Bersedia berlepas. Bersedia untuk berlepas. Pasukan kilat berlepas. Sasaran dikesan. Apa benda ni? Baiklah. Gamu, analisa cepat. Ya, baiklah. Semua bersedia. Gunakan taktik serang masa. Ini kan Serang! Tembak! Tembak! Bagus, bagus. Kau tiga dah kena. Tolong.
Saya dah dapat. Saya dah tahu kenapa bentuknya macam manusia. Tentu dia dapat tengok Ultraman dari angkasa lepas. Patutlah dia menuju ke Tokyo. Tembak! Tak guna. Kasih buat bertenang. Balik dulu. Baiklah. Ultraman Gaia. Bantu dia. Benda tu bertukar warna. Mungkin dia kehabisan tenaga.
Ada satu lagi. Ultraman.